Eczema ini dah jadi industri 30 bilion menjelang 2030. Tapi ramai tak tahu nama asal dia adalah datang daripada ayat Greek iaitu eczin. Maksudnya kulit macam mendidih keluar. To boil over, to bubble ataupun mendidih keluar. Itu menunjukkan macam kulit tengah memberontak daripada dalam. Pada era Greek, orang macam Hippocrates belum faham eczema macam doktor hari ini. Bila ada kulit yang gatal, kering ataupun meradang, mereka nampak benda ni sebagai tanda tubuh tengah bermasalah dari dalam. Dan rawatan masa tu pun ikut logik mereka masa tu. Kalau kulit nampak basah, mereka cuba guna pendekatan mengeringkan. Kalau kulit nampak kering, mereka guna benda melembutkan atau lebih kurang macam emollient. Ada satu fasa yang penting yang merubah dinamika kulit sensitif, iaitu bila Robert Whelan dan juga Thomas Batman bantu susun dunia penyakit kulit dengan lebih sistematik. Dan mereka ni boleh dikatakan bapa dermatologi moden. Dia bantu ubah cara penyakit kulit diklasifikasi ikut rupa kulit dan dari segi klinikal supaya dunia perubatan boleh faham dan boleh bincang dan klasifikasi dia dengan jelas. Dan daripada situ barulah sains moden tunjuk gambar penuh berkaitan dengan dermatologi ni. Sebab tu bila kita kata pasal kulit yang cepat kering ataupun mudah tak selesa, rasa logik dia mudah. Kulit macam ni tak semestinya perlukan benda yang sangat keras. Dia perlukan rutin yang gentle, lebih hydrating, lebih rasa selesa. Sebab tu Lumia Hydra Stick dicipta dengan bahan asas macam sodium hyaluronik, aloe vera, allantoin, vitamin E. Sekurang-kurangnya mandi tu bukan sekadar nak bersih, tapi nak kurangkan drama kulit daripada langkah paling asas lagi, iaitu ketika mandi. Dan Lumia Body Wash Hydra Stick memang dicipta untuk memahami keperluan pengguna yang kulit sensitif.